Tapi sebagai orang yang telah pun menjaga media ketika krisis ekonomi 1998, saya menjaga media ketika krisis ekonomi 2005, saya menjaga media ketika krisis ekonomi 2008, saya menjaga media ketika recession bermula 2013. Jadi dengan pengalaman yang saya ada, cukup untuk saya jelaskan kepada tuan-tuan. Kerana selama kami berada di media, tanggungjawab kita adalah menyampaikan maklumat kepada setiap pengguna. Kerana pengguna lah penyokong media pada zaman saya. Jadi dengan adanya pengalaman kita melihat 1998, 2005, 2008, 2013, saya nasihatkan tuan-tuan, pengulangannya akan berlaku. Apa yang saya bimbangi adalah sekiranya semua orang masih berharap akan berlaku yang terbaik. Semua orang masih berharap apa yang berlaku yang terbaik. Semua orang masih berharap apa yang berlaku yang terbaik. Itulah cara kita berfikir. Kita harap, kerana kita takut, kita harap sesuatu yang terbaik akan berlaku. Ramai orang enggan berada dalam keadaan berfikir yang buruk sedang berlaku. Ini dipanggil falasi manusia yang biasa ada pada kita semua. Kita sentiasa berharap yang baik akan berlaku. Ketika kita berharap yang baik akan berlaku, kita enggan berfikir yang buruk telah berlaku, sedang berlaku dan akan terus berlaku. Maka dengan beban ekonomi yang sedang kita tanggung dan akan kita tanggung, 2026 berdasarkan fakta dan juga data yang telah dikeluarkan oleh oleh ramai penganalisis ekonomi seluruh dunia, ini adalah tahun krisis ekonomi. Tahun krisis yang sangat berat. Yang sangat berat. Kerana saya bayangkan balik, sekitarnya 2008-2013 membawa kepada VSS dan retrenchment. Ketika saya berada dalam pengurusan tertinggi, apa yang kami buat adalah mengurangkan kos operasi. Bila kita kurangkan kos operasi, kita terpaksa membatalkan dan mengurangkan bayaran overtime. Kita terpaksa mengurangkan kos operasi syarikat dengan allowance. Kita terpaksa mengurangkan banyak perkara. Pengurangan tanpa memotong gaji pokok telah mencekik pekerja. Pengurangan je. Saya jaga di NTB7, saya pergi ke Media Prima, saya datang ke TV Al-Hijrah sebelum saya pencen. Pengurangan kos operasi saja telah menjerat ramai orang. Apatah lagi sekiranya berlaku hinggalah ke peringkat syarikat-syarikat yang tidak dapat bertahan. Tuan-tuan dan puan-puan, barang siapa yang bekerja dengan kerajaan senang, 1.6 juta mereka berada dalam perlindungan kerajaan. Ada dasar dan juga cara khas kerajaan mempertahankan pekerja mereka. Tapi bagi berbelas juta yang lain yang bekerja dalam sektor swasta, yang bekerja dalam perusahaan sendiri atau syarikat-syarikat kecil, industri kecil sederhana ataupun IKS, PKS, ini adalah bahagian yang paling terdedah. Kerana untuk pengetahuan tuan-tuan, 1.6% mereka yang bekerja dalam penjawat awam daripada total orang yang bekerja di Malaysia, dia mewakili peratusan yang sangat rendah. Kita ada 1.6 juta daripada lebih kurang dalam 14 juta orang pencarum di KKWSP. Berarti saya ingin ingatkan, beramai yang ada di antara kita tak dilindungi dengan pelindungan yang dipanggil pelindungan kerajaan secara langsung ke atas pekerjaan kita, yang akan ada pelindungan dasar saja. Tapi tak semua pelindungan dasar ini akan melindungi semua pekerja yang berada dalam semua sektor, terutama sektor yang akan terjejas teruk. Satu saya bagi tahu tuan-tuan adalah sektor pembinaan, sektor pembuatan. Kerana pembinaan, kos pembinaan meningkat 40%. Berarti banyak pembinaan yang ada sekarang akan terhenti untuk sementara waktu hinggalah kos pembinaan menurun. Kerana kita mengimport barangan datang daripada luar. Barangan ini dihasilkan dengan jana kuasa elektrik yang telah pun meningkat tinggi. Yang kedua, barangan ini datang dengan kapal. Kapal ini telah menggunakan minyak yang mana harga minyak ini tinggi. Jadi tuan-tuan boleh tengok, Persatuan Perusahaan Pembinaan Malaysia mengeluarkan kenyataan 40% daripada kos telah meningkat. Berarti banyak kerja-kerja binaan akan dihentikan. Dan berapa lama syarikat binaan boleh bertahan? Inilah persoalan yang tuan-tuan kena ambil kira, bahawa pertahanan pertama yang akan dibuat adalah projek dihentikan. Ketahanan yang kedua dibuat adalah kos untuk segala bentuk pembiayaan yang selama ini menjadi pendapatan pertambahan akan dikurangkan. Dan sekiranya syarikat tersebut tak mampu bertahan, dia akan ditutup. Yang kedua, mereka yang berada dalam industri yang dipanggil kepenggunaan. Oleh kerana keadaan inflasi meningkat di seluruh dunia, penduduk dunia yang ada sama macam kita. Mereka akan mengutamakan kewangan mereka untuk mendapatkan bekalan asas, mengekalkan rumah yang mereka duduki, mengekalkan kualiti makanan yang mereka ada dan membayar keperluan-keperluan penting. Berarti industri yang berada di bawah keperluan gaya hidup akan terencat dengan sebentar akan terencat. Berapa lama dia terencat? Kalau dia terencat dalam keadaan boleh ditanggung oleh syarikatnya, okey. Kalau dia terencat dalam keadaan syarikatnya tak boleh bertanggung, berarti ramai orang akan kehilangan pekerjaan. Ini adalah senario yang tuan-tuan perlu faham. Tuan-tuan tak perlu butuh, tuan-tuan tak perlu marahkan saya dengan maki amun. Kerana akhirnya apa yang saya cakap tidak akan memberi masalah kepada saya. Dia memberi masalah kepada kita semua. Sekiranya tuan-tuan mengabaikan pesanan saya daripada pengalaman yang saya dah lihat 1998 apabila 700,000 orang hilang pekerjaan. 2005, ramai orang mengalami keadaan ketidaktentuan kerana krisis pinjaman mata wang, ramai terpaksa melepaskan rumah mereka. 2008, ada lagi satu krisis, syarikat mula memperkenalkan pembuangan pekerja secara VSS dan MSS. 2013, kita tak boleh cover juga negara kita kerana keperanan sektor dalam pelbagai bidang. Ramai orang yang berusia veteran, 40 tahun ke atas, ditamatkan perkhidmatan di atas dasar
Mengurangkan kos operasi syarikat adalah sebahagian daripada cara bertahan. Mengurangkan kos operasi syarikat tidak hanya dengan mengurangkan overtime, mengurangkan allowance, mengurangkan yuran perubatan, mengurangkan premium insurans. Dia juga termasuk mengurangkan kadar gaji. Berarti pekerja-pekerja 40-an yang dibayar gaji yang banyak kerana lamanya bekerja. Tetapi bahagian pekerjaan mereka ini tak setara dengan gaji yang disebut atas seniority. DSS diperkenalkan, MSS diperkenalkan. Seorang yang bergaji 8,000 menjadi beban kepada syarikat ketika 8,000 nilai kerjanya itu tidak relevan dengan keadaan syarikat nak menurunkan kos. Maka syarikat keluarkan mereka di bawah MSS dan VSS kerana ketidakupayaan untuk menanggung beban ekonomi. Maka syarikat ambil pekerja baru yang syarikat bayar 2,500, 2,800 berdasarkan graduate salary bagi jawatan tersebut. Yang kedua, mereka yang dah bekerja dengan gaji 5, 6, 7, 8, 9, 10 ribu. Mereka menikmati banyak benefit daripada syarikat, potongan KWSP yang tinggi, pemilikan premium kesihatan yang tinggi, menjadikan indirect salary cost juga adalah tinggi. Maka mereka ditawarkan pemberhentian. Ini adalah realiti bagi orang yang dah berada dalam industri selama 30 tahun. Dan selama 30 tahun, 26 tahun daripada kedudukan saya dalam industri, saya terlibat dalam proses memilih mereka untuk dikeluarkan, memilih bahagian mana pemotongan gaji akan dibuat atau pemotongan allowance yang akan dibuat. Maka proses ini kita kena bersedia. Sama ada dia berlaku atau tidak berlaku, bersedia adalah penting. Kalau dia berlaku, kita dah bersedia. Kalau kita bersedia, dia tak berlaku, Alhamdulillah. Kerana persediaan itu lebih penting. Itu saya nasihatkan kepada tuan-tuan untuk pengetahuan tuan-tuan supaya tuan-tuan berhati-hati.